Tengok je lah. Dah ada dah hantar. Nak pakai baju apa ya? Pakai baju yang ni ya. Oh, dia nama. Oh, ni. Management. Oh, Niche Megan. Silap. Okey. Selamat datang di LS Division. Untuk kita. Oh. Sangat risau ke. Keeper dia power. Aku kena masuk. Dia apa? Cuba mendapat bola. Tak percaya. Levan cuba mendapat bola. Dia tepi kemana? Dia telah membuat kesilapan. Itu corner. Hampir ke dalam gol. Hampir nak gol. Yang kedua Sender. Good distribution. That's great determination. Wolf sangat cekap. Keeper dia sangat cekap. Nasib Megan. Well intercepted. That's great determination. That's good link-up play. Well intercepted. Gol pertama gol kepulan Farah Alfaf. Dan katakan maaf 26 13 dengan jarak 24.3, kelajuan 64.4. Tetapi masih tak boleh nak lawan Roberto Carlos. Finds his teammate. Dua pertandingan yang tidak menjadi ya. Satu penacang, satu dihalang oleh penjaga gawang. That's nicely played. Boy. Apa ni? Tak kuning. Aku bola bukan kaki dia. Kalau lama kaki dia, aku tak payah tackle langsung. Aku pang je. He's read that one absolutely Alan perfectly. Louis. Shot was high and over the bar. Terlalu tinggi. Mari kita punya tayang balik. Terlalu tinggi ya. Dia kena putuskan lah. Tetapi masa pertama sudah tamat. Jadi bersedia untuk separuh masa yang kedua. Balotelli. Well read. He steps up to steal the ball. Passed well.
Wow, alamak. Okey, sikit butuhkan ni tadi. Yes. Marcus. Oh, diampak oleh Balotelli. Yes. Wow. Wah, dia menepis tenang. Delicious. Tenang. Well read. Blue. Nelson. He steps up to steal the ball. Adrian. Apa kau buat tu, Adrian? That's good link-up play. Ada net. Adrian. That's nicely played. Dah. The shot was high and over the bar. Hampir nak masuk gawang. Tetapi tidak berjaya. Marcus. Well intercepted. Oh, well intercepted. Ready? Ya Allah, offside. Offside. Gol yang dibatalkan kerana offside. Aduh, offside yang besar. Well read. Oh. Pun kecil lagi. Jangan berdua lagi. Susah ni nak gol. Dapat pun tak lah. Tak perasan pula. Oh, Nelson, cepat Nelson. Aku bayar gaji kau banyak. Oh. Adrian, Finds his teammate. Adrian jangan buat kesilapan. Pula. Tak berjaya. Terlalu jauh. Tapi jangan risau. Feda F4 berjaya ke pusingan seterusnya. Ini dah berapa ya? Oh, dah 18. Tak lebih pun. Tak berbual nombor lagi. Tak berbual nombor. Kena berbual nombor apa? Nombor telefon lah. Ada nak buat video banyak. Hebat dia nak pastikan kita ni bukan budak-budak. Okay lah, cukup. Sampai di sini saja video untuk malam ni. Semoga kita berjumpa lagi. Mari. Yai.